Januari 2025. Aku mula membukukan pengalaman hidupku di jalanan, mengabadikan kisah pengembaraan berbasikalku yang pertama masa tahun 2010 dulu, sebelum ia hilang selamanya ditelan oleh suatu entiti yang digelar masa. Ini bukanlah cerita tentang pencapaian, tetapi cumalah secebis memori seorang pengembara. Kisah bagaimana semuanya bermula, kisah betapa peritnya untuk memulakan langkah pertama dari keselesaan ke sebuah dunia yang asing, ke suatu kehidupan yang tidak pasti. Kisah yang datang dari jalanan itu sendiri, cebisan kisah-kisah yang membentuk menjadi sesuatu yang amat berharga, iaitu pengalaman hidup. Pengalaman yang memeritkan namun mampu mematangkan seorang yang naif, ibarat sekeping besi yang perlu menepuhi api yang membara terlebih dahulu sebelum terbentuk menjadi sebilah pedang yang agung. Tanpa menempuhi api, ia cumalah besi yang tidak berharga dan dilupakan, tertimbus di dalam tanah, jauh di dalam perut gunung. Bukan aku yang memilih untuk hidup di jalanan ni, tetapi jalanan ini yang telah memilihku. Aku fikirkan aku sendirilah penulis kisah hidupku, tetapi kini aku sedar, aku cumalah ibarat sebatang pen digerakkan oleh suatu tangan yang lebih tinggi, yang lebih mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Ustaz Saifullah dalam podcast Kopi Dulu. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke segmen yang ketiga. Kita bawakan satu tetamu yang istimewa jauh. Kita import iaitu tetamu dari Kyrgyzstan, Encik Zaharis Huzaimah. Apa khabar Encik Zaharis? Baik, Alhamdulillah. Encik Zaharis baru landing Taklah baru juga, hari Jumaat pagi tu. Tapi still kena jet lag dia ni. Still tak cukup tidur gini. Hari ni kita shoot hari Selasa dalam 4 hari. Tidak, orang kata not in the best form lah. Belum lagi lah. Slow. Tapi terima kasih banyak ke Cik Zaharis sebab terimalah jemputan kami Kopi Dulu Podcast untuk bersama kongsi pengalaman tentang berbasikal. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang Cik Zaharis Huzaimah ni, beliau adalah seorang cyclist lah, cyclist tega lah boleh saya kata kan. Memang travel naik basikal berpuluh tahun dah pengalaman beliau. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan dalam episod Kopi Dulu Podcast bersama Cik Zaharis ni tentang pengalaman dan juga soalan-soalan yang kita akan tanyakan. Okey, baik Cik Zaharis. Jadi basikal yang ada bersama dengan kita ni dalam setup podcast kita ni adalah basikal BMX jenama Kuahara. Kedai yang sponsor kita ni, kedai Lasak Pro Ride ni adalah satu-satunya dealer yang diberikan kebenaran lah untuk menjual brand Kuahara ni. Menarik dengan ada dia punya aksesori dia. Untuk saya shout out kedai Lasak Pro Ride ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, boleh saja Google kedai Lasak Pro Ride ni. Terletak di Bandar Ensteg Nilai, Negeri Sembilan. Dia menyediakan servis menjual basikal-basikal baru, basikal terpakai dan juga servis ataupun pemasangan basikal. Pemilik dia pun memang kenal Cik Zaharis. Oh ya. Dia kata saya tunjuk gambar, kenal lah Cik Zaharis. Dan beliau juga saya rasa adalah seorang yang sangat berpengalaman. Dia kata dah 15 tahun lebih dalam dunia berbasikal lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak tahu lebih tentang servis dan produk yang diberikan oleh Lasak Pro Ride ni, boleh kontak nombor 012-372-1758 Abang Lan.
dan juga pergi ke media sosial Facebooknya Lasak Pro Ride. InsyaAllah akan nampaklah produk-produk yang ditawarkan. Baik, Cik Zaharis, saya sedikit pengenalan yang boleh saya bacakan tentang Cik Zaharis untuk viewer-viewer kita lah. Jadi Cik Zaharis ni sangat muda lah orangnya. Masih muda, fit, umur 45. 45 sekarang. Umur 45 tahun. Jadi lahir tahun umur 1980. 1980. Merupakan seorang graduan ijazah dalam reka bentuk grafik dari Wanganui School of Design. Macam mana sebutan dia tu? Wanganui. Wanganui School of Design, New Zealand. Ya. Dan Cik Zaharis sempat berkhidmat sebagai pensyarah. Dulu saya pensyarah lah. Pensyarah design lah. Saya punya bidang more on 3D animation. Okey. Jadi saya mengajar 3D animation, 2D animation, grafik semua juga lah. Pada tahun awal 2000 ke 90? Awal 2000 kan? Tengah 2000. Okay. Tengah 2006 je tu saya mengajar. Waktu tu mesti tak ramai lagi yang tahu pasal 3D kan? Masa tu dia still susah lagi, dia tak macam sekarang. memang dia macam very manual zaman tu. Sekarang ni dah mesin 3D sekarang printing tu sekarang ni dah lain dah. Dah ketinggalan dah saya. Okey. Jadi Cik Zaharis mula menjelajah secara berbasikal ni pada umur sejak tahun 2010. 2010 betul. 2010. Jadi terus berhenti ke maksudnya? Memang masa tu saya terus berhentilah disebabkan sebelum tu pun saya dah memang selalu travel. Sebelum tu saya selalu travel masa saya mengajar tu disebab saya part time lecturer. Okay. So every time bila cuti semester tu kadang ada cuti sebulan, kadang-kadang sebulan setengah. Dan masa tu lah saya pergi backpack around Southeast Asia lah. Belum basikal lagi. Dan bila saya backpack tu saya memang backpack keluar seorang. Bila saya keluar seorang maknanya dan saya punya cara pula masa tu memang tak ada ikut jadual, tak ada ikut apa semua. Saya pergi macam contoh dekat Thailand, saya ambil train mana-mana, saya tak kisah, saya tak tahu pun macam mana nak sebut nama tempat tu. Saya main ambil train sampai situ, ambil motor, pusing satu kampung tu. Lepas tu saya kawan-kawan dengan orang-orang kampung. So saya dah start mengembara dengan cara tu masa tu. Redah lah orang kata. Redah, memang redah. Dekat Indonesia pun memang manalah Myanmar semua kan. Lepas tu saya rasa macam tak cukup. Sebulan tu tak cukup. Okay. Disebabkan bila saya masuk kampung-kampung tu saya kenal orang. Saya kenal satu kampung tu, saya kenal ketua kampung, ikut-ikut dia orang semua. Saya mengajar English lah pula. Memang rapat dengan lokal. Saya memang suka travel jenis macam tu. Tak ada timeline orang kata. Tak ada timeline. Tapi sebulan, sebulan setengah tu bagi saya tak cukup. Saya rasa macam ni saya kena duduk lama ni. Saya kena memang travel habis-habis lama. Jadi pada masa itulah saya bercadang untuk masa tu saya kumpul lagi duit untuk berhenti kerja dan nak travel satu dunia lah. Daripada situlah bermulanya. Mungkin ramai yang tertanya kenapa tahun ni saya kurang sikit publish video dekat YouTube. Ini adalah kerana saya busy menulis buku saya ni dengan basikal aku meretas benua Asia. Buku ni baru lagi diterbitkan dan dia menceritakan tentang kisah pengembaraan saya yang berbasikal yang masa mula-mula dulu lagi masa tahun 2010 tu, di mana saya mengayuh basikal daripada Chengdu di China sampailah ke Kyrgyzstan. Jadi bagi sesiapa yang berminat nak baca buku ni, yang nak tahu tentang kisah pengembaraan saya dan juga nak support saya, boleh klik dekat link yang ada dekat atas ni ataupun yang ada di description video ni untuk beli buku ni. Okey, baik. Jadi kiranya milih untuk berbasikal ni saya dah tengok jugalah beberapa kemunculan Cik Zaharis di podcast lain kan. Sebab tak ada duit. Betul. Memang tak ada duit. Sebab tak ada duit Baik. So sedikit lagi untuk kita nak sambung ke soalan tu, sedikit lagi pengenalan beberapa media dokumentari yang telah dibuat oleh Cik Zaharis kan, iaitu Crossing the Arctic yang telah memenangi award BMW Shorties 2013. 2013 betul. Dengan basikal Aku Menjelajah 4 season. 4 season. Lepas tu Aroma Puncak Borneo. Itu semua lepas pandemik tu lah. Lepas pandemik Nomad apa semua ni selepas pandemik. Selepas pandemik. Okey, baik, sangat-sangat menarik. Jadi Cik Zaharis, kita nak masuk ke soalan yang seterusnya lah. Saya tanya soalan direct je. Boleh. Tak ada masalah. Cik Zaharis travel ni kan, nak kaya ke ataupun nak famous ke ataupun memang hobi? Memang kepuasan diri? Memang untuk kepuasan diri lah. Itulah sebenarnya. Memang kepuasan diri pasal untuk experience.
untuk cari experience. Untuk cari experience maknanya ada background contoh mak ayah dulu ke travel jalan-jalan ke tak ada? Tak ada. Saya punya family very traditional. Tapi mungkin disebabkan itulah kadang bila kita daripada family yang very traditional kita nak satu kelainan. Mungkin saya jenis macam tu. Saya nak satu kelainan pasal masa dulu dia tak macam sekarang lah. Ni dulu masa saya start travel tu sebelum zaman-zaman social media ni lagi. 2010 yang betul-betul yang betul-betul yang on bicycle tu lah. Masa tu memang tak ada lagi Instagram ni semua. Yang ada macam Facebook yang tu je lah zaman tu kan. Jadi pada masa tu memang tak banyak information. Maknanya bila saya nak travel tu, zaman tu pula kita punya mentality is travel ni kena banyak duit. Betul. Maknanya kita kena duduk kat hotel, you know, pakai tour ke macam kalau travel macam 3 days 2 nights pun dah 3-4 ribu. So macam mana nak travel bertahun-tahun tu? Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu nak kena ada kan. So mentality still macam tu. Tapi pada masa tu saya boleh cakap saya ni orang yang terdesak lah disebabkan saya betul-betul nak keluar daripada sistem tu ataupun maknanya suasana kita membesar ni lah. Maknanya saya travel tu kalau nak dipendekkan cerita saya tengah running away from something, running towards something. Maknanya running away from the system yang kita hidup ni lah, sistem makan gaji, you know, every 30 hari dapat duit ni semua. Weekend pergi jalan-jalan mall tengok wayang macam tu. Macam tu kan. Faham? Lepas tu saya nak ke arah freedom lah, ke arah saya nak tengok dunia ni. Pasal bagi saya macam dunia ni terlalu besar, tapi kenapa saya dekat satu dot ni je? Dan saya menghabiskan daripada kecil sampai ke mati macam tu je. Dan rutinnya sama. Padahal ada macam-macam benda yang saya boleh experience dekat dunia ni. Ya. Waktu 2010 tu, Cik Zaris, memang dah, kalau boleh saya tanya, time tu saving yang bawa berapa? Saya ada lebih kurang RM6,000. RM6,000? Masa tu? Tak termasuk tiket flight dah belilah tiket flight. Belum. Sebab kita memang, saya dulu belajar luar negara lah. Saya belajar di Jordan. Lepas tu sempatlah travel ke beberapa negara kan. Memang kita rasa travel ni mahal. Memang kita rasa nak naik flight, lepas tu nak kena naik train ke, lepas tu nak tempah hotel macam tu lah kan. Betul, ya. So jalan keluar kepada mentaliti mahal tu adalah dengan beli basikal, beli tiket flight, jalan. Pada masa tu, pada masa tu maknanya semua sekali. Sebagai contoh, kenapa basikal yang mula-mulanya terdetiknya saya beli buku Lonely Planet. Saya nak ke belah-belah Tibet semua tu. Lepas tu bila saya tengok train tiket daripada Beijing ke Tibet, itu pun dah dekat RM1,000 zaman tu. Dia memang jauh lah tempatnya, dalam RM800. So saya macam dengan duit yang banyak tu, sebanyak RM6,000 tu, ni tak lama ni. Pasal saya tak nak lah, bila saya dah keluar tu, saya dah travel tu, tapi macam setakat 2 bulan, 3 bulan, saya kena balik sini, cari balik kerja, cari balik, pergi balik job interview, benda ni semua kan. Saya nak keluar terus. Saya nak keluar terus. Jadi pada masa tu, basikal tu satu, untuk gantikan, tak payahlah nak ambil bas mah. Lepas tu hotel. Saya fikir tak apa, saya beli kemah, saya tidur je lah dalam kemah. Saya fikir macam tu. So duit yang RM6,000 tu mungkin digunakan untuk makan which is tak banyak lah, makan pun bedal apa-apa masa tu. So daripada situ saya rasa macam mungkin saya boleh bertahan lagi lama. Lepas tu daripada situ saya kira lah pula without any experience, saya kira lah kalau kita kayuh basikal kelajuan mungkin 20 km sejam. So maknanya kalau kita kayuh 5 jam sehari kali dengan 5 dah 100 km, boleh tahan 100 km sehari. Lepas tu saya ukur lah daripada Chengdu tu sampai ke Siberia 9,000 km. Oh, ini 3 bulan dah sampai, boleh. Memang tak ada experience apa kan. Kita tak tahu betapa penatnya bila dah kaya 20 km tu, kita penat macam mana kan. Sebab tak saya tahu dengar lagi. hari pertama dah menangis kan. Betul. Bukan hari pertama, minggu pertama. Masa the first day climb. Hari keempatnya tu lah. Yang naik puncak maksudnya, naik bukit. Masa the first 2 days tu tak nangis. The first 2 days tu flat. Flat lagi. Ini masa naik tu. Macam baby nangis. Time tu kan Cik Zaris kan, memang dah ada bawa equipment ke? Kamera ke? Ada. Kamera biasa je. Kamera saya bawa kamera DSLR lah masa tu. 550D Canon. Zaman tu lah. Ya. So memang tak ada kru lah? Tak ada. Memang seorang. Memang tak mampu. Nak seorang pun tak mampu. Macam mana nak ada kru kan? Tu. Sebab kita tengok kan dalam kalau tuan-tuan perempuan tengok YouTube Cik Zaris kan, memang sangat-sangat satu, banyak angle kan dalam
situasi yang sama, mungkin memang kita dapat bayang kan Cik Zahari letak sana kamera, lepas tu patah balik lah. Betul. Patah balik basikal. Betul. Lepas tu ambil daripada belakang pula kan. Betul. Okey, memang sangat-sangat. Dan saya banyak consume Cik Zahari punya video ni waktu PKP lah. I see. Okay. Video yang pertama yang Cik Zahari post dekat YouTube waktu bila? Waktu dah lama? Pernah? Dah lama. Saya start YouTube sebenarnya tahun 2012 macam tu lah. Saya start YouTube pun untuk letak saya punya trailer-trailer macam short-short video, macam contoh Hari Malaysia. Okey, saya nak buat cerita pasal Hari Malaysia. Masa tu saya dekat luar lah, dekat Scotland ke mana kan. So masa zaman tu YouTube ni cuma untuk letak video-video trailer, video pendek tu je lah. Memang tak ada plan nak buat macam sekarang lah. Dokumentari tu waktu PKP lah, betul? Waktu masa saya buat sini. Okey, masa PKP tu baru saya buat YouTube betul-betul. Masa PKP. Yang saya buat dokumentari tu semua tahun 2012. 2012 saya dah start shoot. Okey, dan saya ingat kalau saya tak silap Cik Zaharis ada dapatkan bantuan kawan, maksudnya yang untuk dapatkan music tu, soundtrack tu. Saya ada hire dokumentari tu kan? Saya ada hire seorang komposer ni daripada Scotland. Memang terjumpa dekat kedai kopi duduk sebelah. Memang semuanya terjumpa on the road lah masa tu. Dia travel juga ke dia kerja? Dia memang duduk, dia memang orang Scottish. Okay. Masa tu saya dekat Glasgow. Sebelum kayuh tu lah saya tengah lepak dalam 2 minggu daripada Iceland masa tu. So saya pun buka lah laptop dekat kedai kopi dekat Glasgow tu lah. Editing lah. Tengah buat editing. Sekali ada orang sebelah tu dia tengah buat muzik. Kita orang pun borak. Oh dia composer. Oh I'm a filmmaker. Kita berkenalan macam tu kan. Lepas tu dalam secawan kopi kita orang deal. Dia nak buatkan soundtrack untuk saya punya dokumentari tu lah. So daripada situ we work together sampai 4 season. Bertahun-tahun kita orang bekerja. Jumpanya sekali je masa tu. Kat kedai kopi je. Kat kedai kopi tu. Sebab memang kita dengar pun soundtrack tu memang sedap lah. Memang hook bagus lah. Dia. Kita dapat rasa freedom kan. Kita dapat rasa freedom, kita dapat rasa jernih dalam soundtrack tu. Okey, menarik. Baik. Saya nak tanya sedikit soalan peribadi. Untuk yang episod pertama ni kita nak mengenali Cik Zaharis ni kan. Dan bila saya tengok video-video Cik Zaharis ni, Cik Zaharis berkahwin. Berkahwin dengan seorang foreigner. Ya. Iaitu Kyrgyz. Wanita dari Kyrgyzstan lah. Kyrgyzstan, ya. So dia seorang Kyrgyz lah, kita panggil lah. Kyrgyz. Macam mana boleh kenal tu? Kenal masa on the road. Okey, saya kenal dia masa tu saya daripada Kazakhstan. Turun ke Kyrgyz. Yang pada masa tu memang nasib baik saya kenal dia disebabkan zaman tu orang kat Kyrgyzstan memang tak ada seorang pun boleh cakap English tau. Semua Russian. Dia semua Russian speakers. So saya pula masa tu baru sampai daripada China. So China lah, so masuk Kazakh. Memang masa tu saya lost in translation lah pasal memang tak reti satu perkataan Russian pun. Yang saya tahu niet, Niet. Yang lain semua saya tak faham tau masa tu. Okay. So memang bila saya nak minta tolong orang mana nak cari hotel murah, mana nak cari SIM card phone, semua tak ada orang boleh faham. Tapi daripada situ dia lah yang tolong saya masa tu dekat satu bus stop Dia bawa balik daripada uni. Dia memang fluent in English. Sebab dia seorang pelajar universiti. Dia not just that. Nak dijadikan cerita. Dia memang pernah duduk kat Malaysia selama 2 tahun. Dia kerja dia sekolah dekat Saiful International School Jalan Ampang. Disebabkan bapa dia adalah dulu ambassador Kyrgyzstan in Malaysia. Oh, masya-Allah. So dia pernah duduk sini. So maknanya bila dia tengok saya tu macam ini Melayu ni. Dia kenal lah. Ini Melayu. Are you Malaysian? Dia tanya. Saya pula masa dengan basikal kan macam tu. So daripada situlah. Daripada situ kita orang lepas tu saya pula you speak English, that's good, lepas tu saya minta tolong semua. Dan kita orang daripada situ lah. Segalanya bermula daripada situ lah. Menarik. Dekat bus stop di Bishkek. Bishkek is a capital dekat Kyrgyzstan. Menarik. Dan saya pernah kita panggil transit kan, kalau kita naik flight tu transit dekat Kazakhstan. Saya pernah lah dekat Almaty kan. Orang-orang Kazakhstan, Tibet, Kyrgyzstan ni bagi saya lah, diorang ni sangat-sangat cantik. Dia macam untouched punya habitat lah kita katakan. Dia tak tercemar dengan pencemaran, tak tercemar dengan pemodenan ke apa kan. Memang sangat-sangat kita kata
cantik lah. Baik. Dan berkeluarga dan dapat dikurniakan ya 2 orang anak. 2 orang anak. Sekarang ada kat sini, sekolah dekat Malaysia. Problem sikit lah disebabkan bahasa. Pasal dia orang banyak bahasa. Dia orang boleh cakap pasal bahasa macam Rusia. Okey, macam anak-anak saya dia cakap 4. Sekarang ni bahasa Melayu lah, bahasa Melayu, English, Russian dengan Kyrgyz. Kyrgyz bahasa lain lah. Kyrgyz ni dia Turk. Oh, okey. Turkish. Faham. So Cik Zaharis bolehlah borak sikit-sikit dengan bahasa Kyrgyz. Kyrgyz tak pandai. Russian boleh. Russian boleh. Pasal kalau Kyrgyz tu, pasal nak belajar satu, dia punya sebutan dia susah bagi saya lah. Lepas tu Kyrgyz ni dekat Kyrgyzstan je faham. Kyrgyzstan dengan Kazakhstan. Kalau dah masuk Uzbek tu dah lain lah. Masuk Turkmen semua tu dah lain lah. Dah lain lah. Tapi kalau Russian lagi useful lah. Faham. Sebab Russian kan dulu kan dia Soviet Union kan. Dia bawa maknanya saya pergi Eastern Europe pun saya boleh faham lagi orang Eastern Europe cakap pasal dia macam lebih kurang. Baik, lagi satu soalan untuk episod pertama kita ni. Antara tu saya nampak Cik Zaharis berkuda. Okey, Cik Zaharis berkuda ni adakah memang ada basic berkuda? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Dan boleh travel dengan berkuda? Tapi senang ke belajar dulu ke? Tak ada? Saya belajar kat sana. Saya belajar kejap je. Saya belajar 2 minit dengan kawan-kawan saya tu. Kita nak tahu maneuver tu, nak tahu nak jalan, nak stop. Itu je lah. Tapi learn the hard way lah. Maknanya saya pula rushing masa tu. Okey, saya dah belajar. Okey, tu saya terus jalan. Bawa beg apa semua? Bawa beg semua lah. Saya dengan 2 ekor. Satu bawa barang, satu saya sendiri lah. So ikat lah. Tapi masa saya dah jalan dah jauh, dah masuk gunung tu, saya terlupa. Macam mana nak belajar, nak tambat semua. Saya dah terlupa masa tu. Saya lupa nak minta tolong tu kan. So memang struggle juga lah masa tu. Yalah, kuda tu kuda siapa tu? Kuda saya beli sendiri lah. Kuda beli lah. 2 ekor kuda. Beli 2 ekor. Dia macam beli dia macam beli kereta lah. Dia memang ada paper dia, comel lah paper dia. Dia macam di grant dia kan. Untuk jual balik nanti kena ada grant tu lah. Okay. Macam paper kecil, macam receipt tu. Tu travel berkuda tu berapa lama? Itu tak sampai setengah tahun lah. 4 bulan je tu. 4 bulan. Memang solo berkuda dengan 2 ekor kuda. Solo memang macam-macam pengalaman lah yang tu. Terjatuh lah, hampir mati lah, macam-macam. Terjatuh kuda ada lah. Jatuh kuda dekat gunung. Pasal masa tu dia terlalu steep. Okey. Dia terlalu steep. Lepas tu saya pula masa tu saya macam takut-takut. Pasal kuda ni dia boleh baca kita tau. Kalau kita takut dia pun macam dia pun tak confident. Faham? Kita kena yakin confident baru dia pun nampak kita punya direction kan dalam ke depan kan. Kuda dia pandai baca tuan dia. Okey, baik. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian pertama kita. Sangat-sangat banyak sebenarnya kita nak tanya lagi, tapi untuk episod yang pertama ni setakat itu sahaja perbualan kita untuk kita kupas siapakah Encik Zaharis dan pengalaman-pengalaman beliau. Jadi untuk episod yang seterusnya kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih Encik Zaharis. Terima kasih banyak.